بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini terus senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa akan memberi kepada kita nur cahaya yang bersih, yang suci, yang dimasukkan ke dalam jiwa kita, yang dengan nur itu, dengan cahaya itu, kita dapat istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini pertemuan yang kita seperti biasa kita sambung perbincangan kita mengenai dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu penerangan, perbincangan, perkongsian tentang sifat-sifat fizikal tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak masuk kepada bab ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وعند الفراغ منه, iaitulah bab yang berkaitan dengan apa yang Nabi baca ketika Nabi nak mula makan dan apa yang Nabi baca selepas makan. Okey, baik ya. Walaupun kita kata Allah senang je Ustaz, nak makan ni kita tahu dah Nabi baca apa. Dah biasa, selalu semua orang dah tahu. Ya, walaupun kita dah tahu tetapi kita tahu dengar daripada telinga ke telinga aja. Malam ni kita nak dengar sendiri daripada apa yang disampaikan oleh ulama besar kepada kita. Al-Imam At-Tirmizi, dia mengarang kitab ini untuk menyampaikan tentang apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita mengambil kefahaman daripadanya. Kita maksudnya kita direct langsung kita dapat daripada ulama besar ini. Okey, daripada Al-Imam At-Tirmizi, ulama yang banyak menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi. Baik. Jadi kita nak lihat malam ni apa yang Nabi baca masa Nabi mula makan. Baik. Kita baca sedikit mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana beliau berkata, pada satu hari kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menghidangkan makanan. Kata Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari, satu hari mereka ini datang berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan kalau orang datang rumah Nabi, memang Nabi hidangkan sesuatu untuk dimakan dan juga diminum. Orang datang ke rumah Nabi, Nabi tidak biasa biarkan orang itu datang bersembang, berbual, bercakap kosong saja. Tetapi Nabi akan melayani sahabat-sahabat ataupun tetamu yang datang ke rumah dengan menghidangkan makanan. Kita takut orang datang ke rumah, takut habis makanan. Kita
takut habis gula, takut habis kopi. Dalam hati ini menyampah betul lah. Sekejap-sekejap datang. Hari kemarin dah datang, hari ni datang lagi. Lepas tu pula bersilih ganti orangnya. Lepas seorang-seorang. Ada je asyik yang suka datang ke rumah aku ni, nak perhabiskan segala barang dapur aku ni. Salah faham kita. Kita salah dalam memahami apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah rancang mendatangkan tetamu ke rumah kita itu dengan membawa rahmat ke rumah kita. Maka jangan kita rasa tetamu datang kita rasa susah hati. Ustaz susah hati Ustaz pasal di rumah saya tu tak ada, bukan ada selalu ada mi goreng, bukan selalu ada mihun goreng, tak ada roti canai, bukan. Bukan semestinya begitu. Asal tetamu datang, apa-apa yang ada, sedikit makanan untuk dijamah pun silakan kita rasa untuk meraihkan tetamu. Kerana bila kita meraihkan tetamu dengan gembira dan seronok di hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun gembira dan seronok sebab kita ini melayan tetamu-tetamunya. Tetamu siapa? Tetamu Allah Ta'ala. Dia yang mendatangkan tetamu ke rumah kita. Rasa seronok lah. Kita patut rasa gembira, rasa seronok orang datang ke rumah kita. Sepatutnya kita rasa sangat susah hati bila mana rumah kita tidak didatangi dengan tetamu. Rumah besar, rumah hebat, macam istana, tapi tak ada orang seorang pun nak datang ziarah ke rumah kita, bertandang, berkunjung ke rumah kita. Itulah satu kerugian yang besar kerana tiada rahmat yang masuk ke rumah kita. Yang mana tetamu ini datang dengan membawa rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu masuk ke dalam rumah kita. Baik. Layanlah. Sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Biasanya kita di luar rumah tu ada beranda, tempat sembang-sembang kan. Ada bangsal tempat sembang-sembang. Maka layanlah. Dalam rumah pun boleh, di luar rumah pun boleh. Maksudnya mereka datang itu tetap membawa masuk rahmat ke rumah tangga kita. Jadi orang yang walaupun rumahnya besar tetapi tak pernah dikunjungi oleh, jarang-jarang dikunjungi oleh tetamu, orang ini orang yang sebenarnya miskin sebenarnya. Miskin pada pandangan Allah Ta'ala kerana dia kurang rahmat dalam rumah tangga dia. Biar rumah kita biasa-biasa. Kita bukan orang senang, kita bukan orang kaya, tetapi orang suka senang untuk datang ke rumah kita. Mungkin dengan disebabkan kita ini peramah, kita ini suka melayan orang, kita ini suka melayan tetamu, kita ini suka berbuat baik dengan orang, maka orang suka untuk datang bertamu ke rumah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun suka apabila kita melayan tetamu-tetamu dia. Iaitulah yang berkunjung ke rumah kita. Baik. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami datang ke rumah Nabi, Nabi menghidangkan kami makanan. Bila dia makan, Abu Ayyub kata, bila dah makan, aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini. Dia kata, rasa macam, lain macam lah. Rasa berkat itu masuk ke dalam hati jiwa dia, dalam tubuh badan dia dengan sebab memakan makanan ini. Yakni di rumah Nabi SAW. Semasa mula kami makan, dia kata masa mula-mula makan tu pun dah rasa dah keberkatan pada makanan tersebut. Belum pernah juga aku merasai makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada berkat permulaannya. Semasa kami selesai makan, kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah hal ini berlaku? Ya Rasulullah,
macam mana macam ni keadaan ni boleh berlaku ni? Maksudnya kami merasa macam ada keberkatan kepada makanan yang kau hidangkan kepada kami ini. Sedikit tetapi jadi cukup. Macam itulah banyak riwayat kisah menyebut bagaimana makanan yang sedikit yang dibuat oleh para sahabat tetapi jadi banyak. Banyak cerita-cerita kisah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkatan ini terjadi dengan sebab kita menyebut nama Allah semasa kita hendak makan tadi. Maksud gitu. Maksudnya ketika dia orang mula-mula nak makan tadi, ramai-ramai makan, mereka ini menyebut nama Allah. Maksudnya menyebut nama Allah itu macam mana? Bismillah. Itu maksudnya menyebut nama Allah. Bismillah. Okey, menyebut nama Allah. Tapi selepas daripada itu, lepas peristiwa kejadian itu, ada seorang sahabat lagi datang masuk, dijemput masuk terus masuk duduk tanpa bismillah, terus makan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia terus makan tanpa menyebut nama Allah sehingga syaitan makan bersama dengannya, menyebabkan makanan itu kurang berkatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal makan tak bismillah. Sama jugalah kita di rumah kita. Makan dengan sesama ahli keluarga kita. Jangan tengok-tengok makanan itu terus geram. Sedap punya tengok dia punya makanan, geram, lapar sangat, sampai bismillah pun lupa. Bismillah pun tak dan. Bismillah tak sempat, menyebabkan makanan tu habis, tetapi berkat tak ada berkat. Berkat itu boleh dilihat daripada mana? Boleh dirasai. Macam sahabat tadi merasai berkat itu. Mula-mula makan dah rasa dah. Kita tengok para ulama makan. Ulama makan, mereka kita boleh nampak berkat pada mereka tu macam mana? Apabila mereka ini makan tapi tak terasa nak makan banyak gila. Maksudnya makan boleh kenyang, boleh bagi sampai kenyang. Tetapi tak macam kita makan itu lebih daripada kenyang. Kita paling-paling 2 pinggan kekenyang. Sudahlah 2 pinggan. Sepatutnya 2 pinggan kenyang dah, tapi kita bukan 2, jadi 4, jadi 5. Kalau lauk tu sedap sikit, tambah jadi sampai 5. Roti canai pun 2 keping tak cukup lagi. Dia nak sampai 4-5 keping. Tengok orang tu kurus je. Taklah besar mana. Tapi bila makan boleh tahan. Dia punya tambah. Kadang-kadang begitu. Tak apalah Ustaz, dia selera makan. Bagilah dia makan. Betul dia selera makan, tak apalah. Tetapi ulama bila dia makan dengan makan bersama Allah Subhanahu Wa Taala dengan bismillah, maka dapat keberkatan. Sebab tu ulama-ulama ni sihat panjang umur. Dapat terus menyampaikan dakwah, menyampaikan agama, mengajar, kuliah, ceramah dan sebagainya. Tengok ustaz-ustaz kita dalam TV itu kan. Mereka itu dijemput bagi kuliah, bagi ceramah jauh-jauh kan. Kita tengok tuan guru kita Ustaz Azhar Idrus. Dia dijemput, dia bukan dalam sekitar KL saja. Minggu ni KL, malam besok di Pahang, malam besok di Johor, malam besok pergi ke Kedah. Pusing merata. Kan satu minggu tu pusing negeri. Tetapi dapat drive kereta sendiri, selamat, dan dia tetap sihat, tak ada sakit-sakit. Kadang-kadang demam tu biasalah. Namanya manusia kan, ada kelemahan pada tubuh badan kita lah. Baik. Tapi ada orang boleh buat macam dia tak? Macam Ustaz Azhar Idrus yang boleh pergi merata-rata tempat. Dia bukan naik kapal terbang, naik flight tak. Bukan naik belon. Dia drive sendiri. Jauh-jauh drive sendiri. Tapi rasa
mampu untuk menyampaikan agama, dakwah, kuliah, ceramah dan sebagainya. Kita kalau dah drive jauh-jauh 4-5 jam, penat dah. Malas dah nak pergi kuliah dan sebagainya, nak rehat dulu. Tapi nya tidak. Nya sampai-sampai terus ke tempat kuliah, masuk bagi ceramah. Itulah keberkatan barangkali yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ulama-ulama yang mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah mereka ini makan dan minum dengan Bismillah. Okey. Belum cerita pasal makan tangan kanan, tangan kiri, kan itu banyak perkara lagi ya. Baik. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut tentang Nabi makan dengan memulakan Bismillah. Antaranya satu lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menegur seorang kanak-kanak, dia itu makan main ambil je tanpa tak mula dengan Bismillah dan ambil macam tu. Jadi Nabi kata, ya ghulam, wahai anak, Sammillah, bacalah Bismillah. Sammillah, bacakan dengan Bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan yang mana ada di dekat-dekat kau dulu. Yang di dekat-dekat tu ambil dulu. Ulama kata yang ada di dekat-dekat tu maksudnya sekiranya makanannya jenis sama-sama. Jenis sama saja. Menu sama aja. Yang tu pun ayam kari yang sama, yang tu pun yang ayam kari juga. Di sini pun sayur, sini pun sayur juga. Jadi mana kata tak perlu kita ini melangkau jauh-jauh tangan kita itu. Ambil yang mana dekat-dekat dengan kau saja. Pasal sama aja. Okey. Melainkan kalau makanan dia tak sama, kata ulama, boleh minta ambil daripada yang jauh itu, tapi dengan berbagai cara lah. Minta ke, zaman sekarang orang pakai meja bulat tu, meja pusing, boleh pusing. Okay. Pasal kalau misalnya menunya ketam, udang, kambing, belah kita sini sayur semua. Ni sawit, sayur sawit, yang tu midin, yang tu pucuk paku, yang tu ubi dan ubi. Mana aci kita geram juga tengok belah sinun kan lah. Kan. Jadi pandai-pandai kita lah cara nak ambil nak tu macam mana. Okey. Jadi Nabi memulakan dengan Bismillah. Okey, dalam banyak riwayat sebut Nabi mulakan dengan Bismillah. Kata ulama, yang paling sempurna sekali adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi siapa sebut Bismillah, sudah pun menepati ataupun sampai maksud yang disuruh oleh Nabi, iaitu Bismillah lah. Bacalah Bismillah, maksud itu. Walaupun pendek, Bismillah sudah capai maksud, iaitu makan dengan mulakan Bismillah. Kalau paling bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang lain menyebut Bismillahi ala barakatillah. Boleh juga. Habis itu Ustaz yang kita duk baca, Allahumma barik lana fima razaqtana. Baik, ini walaupun dia statusnya hadis ini, walaupun menjadi pertikaian banyak ulama hadis banyak mempertikaikan tentang kesahihan hadis ini, sehingga mereka mengistimbatkan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini adalah hadis yang ada yang sebut hadis dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Lemah itu di sudut perawi periwayat dia. Maka ada ulama yang lain mengatakan sahih. Itu masing-masing punya pandangan mengikut jalur riwayat yang mereka ambil lah. Ada yang kata macam tu. Ada yang mengatakan tak, Allahumma barik lana ini adalah doa umum. Apa saja pun boleh baca. Tak, dia bukan doa yang khusus pada makan. Ada ulama kata macam tu. Maksudnya doanya umum.
Tengok, sekiranya cucu kita dengar berita atau cucu baru lahir cucu perempuan, kita semua ada cucu lelaki je, tak ada perempuan, tiba-tiba dapat cucu lelaki-lelaki, alhamdulillah, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh juga. Pasal apa? Pasal diberikan dengan kurniaan, iaitu dapat cucu. Anak kita lulus ujian, lulus peperiksaan cemerlang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh juga. Doa ini umum, kata ulama. Apa saja? Contoh apa lagi? Tak kira apa sajalah, kita dapat apa saja, asal saja dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh baca. Kerana tengok pada maksudnya. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah kepada kami, fima razaqtana, pada apa yang engkau kurniakan kepada kami itu, rezekikan kepada kami itu. Berkatilah apa-apa yang kau beri pada kami itu, rezeki yang kau beri pada kami itu, berkatilah. Wa qina azabannar, dan lindungi kami, selamatkan kami daripada api neraka, kerana kami ini bersyukur kepadamu dengan baca doa ini. Maksud itu kan. Jadi apa saja rezeki yang diberi, Allahumma barik lana. Dapat anak baru, dapat cucu baru, dapat menantu baru, Allahumma barik lana. Mana dia punya tuan rumah, apa nama ni, hari tu dia dapat cucu baru, jadi suruh tuan rumah dia kebetulan Pak Imam, jadi suruh tuan rumahnya baca doa lah. Tak payah suruh ustaz-ustaz yang datang baca, Pak Imam sendiri baca. Jadi Pak Imam baca Allahumma barik lana. Imam tunggu, belum makan lagi. Belum nak makan. Kita yang salah. Pak Imam tu betul. Pasal apa-apa saja rezeki yang kita dapat, bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Boleh, semua boleh. Tak ada masalah. Asal dapat rezeki, dapat nikmat, bacalah Allahumma barik lana. Dia umum. Okay. Bukan hanya khusus kepada makan. Itu yang antara pendapat ulama yang menyebut begitu. Okey, ada ulama yang tadi yang menyebut ini doa untuk makan, sesuai untuk makan, maka boleh juga baca untuk makan. Tetapi yang hadis yang paling sahih, paling martabat dia itu sahih dan disepakati oleh seluruh ulama-ulama adalah bismillah. Itu je. Kadang-kadang kita buat kenduri makan arwah di rumah. Pak Imam baca tahlil, kemudian habis baca tahlil baca doa tahlil. Habis baca doa tahlil, Pak Imam pun lama sangat dah tunggu bau kari kambing dan sebagainya, mana tahan baca doa. Tadi aku dah baca tahlil, kemudian baca doa tahlil, panjang lagi pula doa tu kan, 3 muka surat. Lepas tu kau suruh aku baca doa makan lagi pula. Makan. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pakat tengok apa Pak Imam ni baca kan. Setakat baca bismillah, kami pun boleh ustaz. Pak Imam, cucu kami pun boleh baca. Jadi suruhlah cucu baca. Betul lah dia tu, bismillah itu hadis yang sahih. Tak semestinya. Kita tak sah tau kalau selagi tak baca Allahumma barik lana tu, tak boleh makan. Jangan sentuh makanan. Kita padahal bismillah, selesai dah, boleh makan. Kan? Itu yang sebenarnya. Jadi malam ni bila kita datang, kita dengar sendiri, baru kita tahu kan. Kadang-kadang kita duk dengar daripada telinga ke telinga, hujung-hujung telinga aja kan. Dengar daripada orang je, dengar daripada YouTube dan sebagainya. Jadi bila kita dengar masuk dalam kuliah, dengar sendiri,
barulah kita ini tahu dengan lebih yakin. Okey. Jadi ibu-ibu, tak apa. Suami kita tak sabar dah nak makan tu, dah hidang lama sangat dah. Jadi dia hanya, bang baca doa bang. Dia bismillah, amin. Jangan marah dia, apa bang digelojoh. Mana ada Allahumma ba tak baca. Tak apa, dia tak sabar nak makan dah tu. Yang penting bismillah. Selesai habis cerita. Dia dah menepati dengan sunnah yang diajar oleh Nabi, iaitu makan dengan bismillah. Sudah menepati. Okey, baik. Malam ni kita dapat dah pengetahuan tentang ini. Jadi jangan duk gaduh-gaduh. Seorang kata baca bismillah dah cukup. Seorang kata tak sah, kena baca Allahumma barik lana. Dua-dua orang pakat duk bergaduh, ujung-ujung makanan tu sejuk je. Si makan-makan pasal bergaduh je. Okey, selesai. Itu tentang doa makan. Okey. Kita tengok doa selepas makan pula. Okey. Doa selepas makan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sahabat Nabi berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, habis makan, baginda membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini yang kita doa ajar cucu-cucu kita baca ni. Okey. Banyak yang kita kadang-kadang orang nak makan, kadang-kadang dia ingat Allahumma barik lana saja. Lepas tu makan. Lepas makan habis kenyang cuci pinggan, dia lupa dah nak baca alhamdulillahilladzi, tak baca dah. Kan. Padahal dua-dua tu ada pembuka dan penutup. Itulah yang menghalang daripada iblis syaitan itu turut makan bersama makanan kita itu. Kita tak nampaklah, tetapi Allah Subhanahu wa taala nampak, tahu. Sebab tu Allah ajar kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa selepas makan yang kita sudah biasa dengar, sudah biasa hafal. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala pujian bagi Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang yang Muslim, orang Islam. Alhamdulillah. Ustaz, saya tak hafal yang ni Ustaz. Saya hanya nak sebut Alhamdulillah saja. Pun boleh menepati dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Alhamdulillah. Sudah. Pasal yang panjang, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Lepas makan. Tapi kalau tak baca yang tu, panjang Ustaz, susah nak ingat. Dah tua-tua ni Ustaz, baru nak hafal ni susah, tak ingat. Tak apa. Okey, tak apa Haji. Haji baca apa? Alhamdulillah. Sudah. Cukup. Tanda apa? Tanda bersyukur kita tadi dapat makan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kita tengok saudara-saudara Islam kita, ibu-ibu kan, ayah-ayah sekalian, nun yang dikena penjara di penjara Bashar al-Assad itu di Syria, kita baru tahu rupa-rupanya kan bila sudah jatuh Bashar ini, baru tahu begitu tersiksa azabnya mereka itu dalam penjara itu. Satu sel tahanan itu kecil, tak ada ruang udara, tidak ada apa cahaya masuk. Tingkat bawah tanah, 3-4 lapis bawah tanah. Satu sel tahanan yang kecil, duduk kadang 30 orang, 40 orang bercampur. Situ tempat berak kencingnya, situlah tempat makan minum, situ tempat tidur. Ada yang saya terbaca
yang diceritakan oleh salah seorang tahanan ini, kesian. Mereka ini ditangkap, ditahan kerana berbeza pahaman, maksudnya menentang kerajaan pada waktu itu, Bashar al-Assad. Tak ada sebab-sebab yang lain. Kadang-kadang bukan penentang sangat pun. Ditangkap rambang macam tu je. Penjara tanpa ada pendakwaan. Lama, ada yang berbelas tahun, ada 20 tahun, ada 40 tahun daripada zaman bapak dia dulu lagi. Bapak Bashar itu, iaitu Assad. Sehingga kan yang saya baca tu, satu orang pakcik itu dia kata mereka itu duduk dalam tahanan itu 30 orang, satu sel tahanan, diberi makan pagi jenis susu yogurt yang jangan kita kata dia orang makan yogurt Ustaz, mahal tu yogurt Ustaz. Jangan kita nampak yogurt yang di Ahong, SL, di Bollywood tu, bukan. Itu memang mahal kan. Bersatuk kan, cup bersatuk pun dah 5-6 ringgit. Bukan yogurt tu, yogurt orang Arab yang biasa-biasa, yogurt susu masam tu. Yang jenis susu masam tu, yang paling lekeh sekali tu. Diberi makan seorang, katanya satu orang satu sudu saja pagi. Makan tengah hari dia kata kami pernah diberi sebiji saja buah apa? Buah tomatim. Diberi tomato sebesar tu, dibahagi kami belah, bahagi semua yang dalam tu. Masya Allah. Seksa tak tuan-tuan? Seksa. Air. Diberi satu plastik air, satu karung plastik besar tu, mungkin 1 kilo, satu liter lah kot satu. Air tu kongsi berapa ramai, berapa puluh orang dalam tu. Apa yang mereka buat? Hujan turun yang meleleh air dia kat muka pintu tu, meleleh air dia tu, ambil kain, letak situ, bagi basah. Kemudian bila basah, ambil perah dalam cawan, minum. Seksa. Dahsyat betul mereka tu. Itu belum cerita mereka tu diseksa bagaimana dipukul kan, ditendang, macam-macam yang dibuat pada mereka. Dicabut kuku. Ada seorang budak tu bagi tahu, dia kata mak dia dipukul. Mak dia kena pukul dengan tentera Bashar itu. Jadi dia tengok mak dia kena pukul, mana tahan. Jadi lawan lah, dia pergi lawan dah. Bila lawan tu, dia budak je. Dia diseksa apa? Dia itu dicabutkan kuku-kuku dia, hidup-hidup cabut kuku dan cabut giginya. Aduh. Wallahu alam. Semoga balasan, semoga kejahatan yang dibuat oleh mereka ini, Allah Ta'ala sajalah yang berkuasa membalasnya. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kamu menyangka Allah itu lupa tentang apa yang dibuat oleh orang yang zalim. Dulu kau buat zalim dengan orang, jangan sangka lama dah, 50 tahun sudah, 40 tahun sudah 70 tahun, 60 tahun dah. Tuhan pun tak ingat dah. Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan engkau sangka Tuhan itu lupa apa yang kamu dah buat dulu. Kezaliman yang kau buat itu, zalim pada orang, jangan kamu rasa Tuhan lupa. Buat zalim ni tuan-tuan, ibu ayah, ada 2 jenis. Satu zalim pada orang, iaitu kita fahamlah, kita buat aniaya, ambil barang orang, curi barang orang, kita pukul orang, bunuh orang, kita cederakan orang, zalim pada orang. Kita ambil tanah orang, buat cabut batu sempadan orang, masuk dalam tanah kita, zalim lah tu. Satu zalim dengan orang, yang kedua zalim dengan diri sendiri. Yang ni kita tak berapa sedar. Zalim dengan diri sendiri. Adakah Ustaz zalim dengan diri sendiri? Ya, ada. Iaitu apa dia? Engkau tak sembahyang, engkau tak puasa,
engkau sengaja tidak buat ibadat walaupun engkau sihat, tidak uzur, tidak sakit, engkau sengaja tidak buat taat kepada Tuhan, zalim pada diri sendirilah tu. Iaitu apa dia? Engkau sengaja meletakkan diri engkau, menjatuhkan diri engkau di dalam azab dan siksa Allah Ta'ala di akhirat nanti. Zalim pada diri sendiri. Nah, dua jenis zalim ni. Dua-dua jenis zalim ni, jangan engkau sangka Allah itu lupa, lalai, tidur daripada kezaliman yang engkau buat. Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah itu maha tahu segala apa yang kita telah lakukan, sama ada yang secara terang-terang ataupun yang secara sembunyi-sembunyi. Allah maha tahu. Jadi, berhati-hati, beringat-ingat. Sama juga tadi cerita kita, tentera-tentera Bashar ini, apa yang dia buat dengan umat-umat Islam sesama mereka yang macam tu, memenjarakan orang tanpa sebab pun sudah dikira zalim kan. Lepas tu pula lama berpuluh tahun tanpa ada sebab, dah zalim. Engkau memisahkan hubungan ahli keluarga, anak dengan mak, anak ditangkap, diseksa, dipenjara, memisahkan hubungan dengan maknya, bapaknya, sehingga mati pun tak sempat tengok, tak tahu berita. Zalim dah. Memenjarakan tu dah zalim dah. Apatah lagi kau menyeksa, engkau membunuh, engkau pukul dan sebagainya. Wallahi, saudara-saudara Islam kita, ibu ayah sekalian, demi Allah, Tuhan itu tidak lupa. Tuhan itu tidak akan meninggalkan sedikit pun apa yang kau dah buat kepada orang, engkau sakiti orang, engkau zalimi orang, Tuhan tak akan tinggal sikit pun. Pasti engkau akan disoal, pasti engkau akan ditanggungjawabkan, pasti engkau akan dihitung semula di akhirat nanti. Sedangkan dua ekor haiwan, kambing yang mereka ini saling menanduk, saling berbunuhan tanpa sebab. Kata kambing ini, aku duduk makan, tengah makan, datang satu ekor lagi menyondol aku sehingga aku terbunuh, sakit dan sebagainya. Itu pun nanti di akhirat akan disoal, dipertanggungjawab. Kambing, haiwan maksudnya haiwan. Ni manusia yang diberi akal dan fikiran, takkan tidak ada perasaan kan? Sewaktu engkau nak pukul orang tu, tahanan tu, ikut perasaan suka hati kau tu, tak fikir ke di rumah kau pun ada anak, ada mak, ada ayah, ada adik-beradik. Kalau kau pukul orang, orang tu sakit. Orang, kalau mak ayah kita kena pukul pun sakit. Dia seksa orang. Cabut kuku ni, cabut kuku. Mentah-mentah aja macam tu. Kuku kita yang apa sakit itu, yang ada nanah tu pun nak dicabut sakit, ni cabut mentah-mentah macam ni, seksa. Tujuan nak suka nak dengar orang tu menjerit, meraung sakit, suka. Orang itu nanti di akhirat engkau akan menanggung sakit dan juga meraung paling dahsyat dan sesakit-sakitnya. Kerana sakit di dunia tak sama sakit di akhirat. Di akhirat berlipat kali ganda sakit daripada apa yang kau buat pada orang. Maka sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita ni, khususnya bagi kita yang laki-laki lah, laki-laki bapak-bapak ni, kalau sikit-sikit punya hal, tak payahlah kita sampai nak bertumbuk dengan orang, mengalah je lah sudah kan. Melainkan benda yang berkaitan dengan agama dan hak kita, barulah jangan mengalah, jangan lawan. Orang kata dekat agama kita, orang mengutuk Islam depan kita tak apa, sabar. Itu tidak kan. Itu bukan, itu hak Allah Ta'ala. Kita kena pertahankan. Tapi setakat kalau bergaduh pasal pokok rambutan, pokok durian,
ni tanah kau, ini sebelah ni tanah aku, tapi durian itu dahan dia masuk belah rumah tanah aku, jatuh masuk dalam pagar aku. Kemudian akulah patut ambil. Tuan dia kata tak, itu hak aku, tanah aku punya, tapi dia kata dahan aku punya. Duk gaduh-gaduh yang tu je sampai tumbuk, ujung-ujung bercakap, ujung-ujung durian tu hempuk atas kepala. Esok di akhirat nanti dua-dua tu disoal dan dipertanggungjawab atas perbuatan di atas dunia. Tuhan akan menyoal kita. Sakit engkau tadi di dunia, kena cakar, kena hempuk dengan durian, tak sama dengan engkau sakit di akhirat nanti. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit-sikit punya hal bersabarlah. Sikit-sikit punya hal jangan gaduh, jangan kita bertengkar. Ni kadang-kadang bawa kereta, bawa motor, kita di atas jalan raya. Zaman sekarang banyak orang suka nak gaduh-gaduh atas jalan raya kan. Salah sikit je, hon, tet. Ujung-ujung berhenti depan, gaduh dulu, bertumbuk dulu kan. Apa salahnya sudah hon, pergi je lah. Senang taklah jam jalan raya kan. Ini berhenti di depan, bertumbuk dulu. Kan. Jadi sikit punya hal itu sebenarnya elakkan supaya kita ini nanti tidak sangkut banyak perkara di akhirat. Udahlah sangkut di padang mahsyar. Sangkut pula di tempat mizan, tempat timbangan. Lepas tu pula takut paling last sekali sangkut masa di atas titian sirat. Nak melangkah pergi ke syurga. Di bawah nun kawah api neraka Allah. Na'udzubillah. Sangkut dekat situ, berjalan sangkut lekat. Barulah kita nampak balik Tuhan tunjuk, Nun, masa di dunia engkau suka sangat cari pasal dengan orang, gaduh dengan orang, sikit punya hal, sikit punya masalah, kecil punya problem pun engkau nak gaduh, mentang-mentang kau lebih besar daripada dia, kau lebih tough daripada dia, engkau pula badan lebih hebat daripada dia. Suka sangat nak cari salah dengan orang. Sikit-sikit tampar orang, sikit-sikit tumbuk orang. Nanti di akhirat Tuhan tunggu di sana, Tuhan tanya kita, Tuhan persoal kita. Aku beri engkau tenaga, aku beri engkau sihat, aku beri engkau kudrat dan kekuatan untuk kau gunakan di jalan Allah. Bagaimana kekuatan yang kau ada? Tolong bantu orang. Kudrat yang kau ada, beri pertolongan kepada orang, tenaga kesihatan yang kau ada, engkau gunakan untuk pergi ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid. Kita tengok yang kurang sihat, yang tua-tua, yang tak larat pun masih boleh sanggup datang ke masjid. Bagaimana yang muda-muda, yang umur 30-an, 40-an masih sihat ini, masih lagi tak sampai-sampai ke masjid. Apa masalahnya kan? Kan kita ni yang dah berumur lah, kita senang kita kata kita sebut yang tua-tua ni, yang pencen-pencen ni, kita boleh datang ke masjid sampai kaki kita ke masjid. Bagaimana yang muda-muda, yang sihat-sihat, yang kuat-kuat tenaga ini tak boleh sampai ke masjid? Sangkut malam ini ada ceramah, ada kuliah, ada majlis ilmu, ada bacaan yasin, salawat dan sebagainya. Tapi kita sangkut kedai kopi dengan kawan, sembang di kedai. Kononnya apa? Kononnya penat dah tadi bekerja, jadi nak release tension lah. Pergi dengan kawan-kawan, sembang-sembang, makan-makan di luar. Betul, boleh, tak ada masalah. Boleh, tapi cubalah ingat juga malam ni ada majlis ilmu di tempat kita. Malam ini ada bacaan yasin di surau dan masjid kita. Tengok yang datang tu, yang bongkok-bongkok, yang bawa tongkat, yang sakit-sakit kaki, sakit lutut, boleh berjalan masuk dengan bangganya sampai kaki dia ke dalam rumah Allah Ta'ala. Tapi kita yang sihat, Tuhan bagi tenaga, Tuhan bagi kekuatan, Tuhan bagi dengan
rahmat kebaikan kepada kita, iaitu apa? Semua segala ada. Kereta ada, kenderaan ada. Apa lagi yang tak ada? Tapi tak sampai juga. Kan? Di mana-mana lah masjid dan surau, yang paling ramai macam kita ajalah. Yang 60-an, 70-an, yang 90-an. Bersaksilah di dalam rumah Allah Ta'ala ini, yang sanggup sampai ke dalam masjid dan surau, walaupun dia tua, walaupun dia tak berapa larat, walaupun dia tak berapa sihat, tapi sanggup datang masuk ke dalam rumah Allah Ta'ala ini, engkau bersaksilah bahwasanya engkau nanti Allah akan muliakan di akhirat nanti. InsyaAllah. Amin. Okey. Bukan kita kata yang tak dapat datang tu tak mulia, tidak, jangan salah faham pula. Mereka pun ada urusan masalah masing-masing barangkali, ya. Tapi yang kita nak sebut ni, berbanggalah ibu-ibu, ayah-ayah yang masuk sekarang ini berada dalam rumah Allah Ta'ala ini, berbanggalah, bersaksilah bahwasanya engkau nanti akan dimuliakan Allah Ta'ala saat engkau masuk di pembaringan di alam barzakh. Allah akan berikan belah ihsan dan kesian kepada engkau. Kerana waktu umur kau sebegini, tapi engkau masih lagi ingat untuk hadir, untuk berada di dalam rumah Allah Ta'ala. Di waktu dunia akhir zaman macam ni, orang sudah mula meninggalkan masjid dan rumah Allah Ta'ala, surau dan sebagainya, tapi kita-kita yang berumur, yang sakit lutut, sakit kaki ni, sanggup datang, sanggup melabuhkan punggung kita dan juga tubuh kaki kita untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah merupakan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah, semasa hayat aku hidup, aku cuba untuk berbuat ketaatan kepadamu walaupun sekadar mana sahaja, walaupun sedikit yang aku mampu. Baik, sekadar itu sahaja untuk pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita boleh azan dan kita solat isya. InsyaAllah tuan-tuan ibu ayah sekalian, malam ni cerita pasal doa makan. Jadi bismillah dengan doa lepas makan. Tak dapat kita nak habis banyak ni. Minggu depan insyaAllah kita akan sebut tentang buah-buahan yang disukai Nabi SAW, dan juga apa dia? Minuman, cara minum Nabi, termasuk minum air zam-zam. Okey, insyaAllah. Baik, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.